Selalu. Contoh, memang saya cerita ni daripada awal saya jumpa gapo ayat repo saya, macam mana kita nak masuk kepada presentation dan macam mana nak present dan closing saya macam mana dah. Okay. Let's say Syawal ni adalah prospek yang saya dapat daripada referral. Okay. Referral yang saya dapat, so saya dapatlah jumpa dengan Syawal. Alright. Jadi benda ni pun saya baru buat minggu lepas dan saya dah close. Contoh Syawal. Assalamualaikum. Salam, ya. Cik Syawal Ya saya. Okay. Saya dapat nombor Cik Syawal ni daripada Kai lah. Dia ada bagi tahu dah hari tu yang saya akan jumpa dengan Cik Syawal. Ya, Cik Kai ada bagi tahu yang ejen dia, Cik Amin kan? Baik, betul. Jadi Cik Syawal dia, tujuan pertemuan kita hari ni ada dua sahaja Cik Syawal Okay. Pertama adalah untuk pertama adalah sebab ke Cik Kai ni maklum kepada saya yang mungkin apa yang saya share kepada dia ni mungkin boleh membantu pada Cik Syawal juga. Jadi tujuannya adalah pertama, saya tak tahu lagi macam mana saya boleh membantu Cik Syawal. Jadi mungkin daripada apa yang Cik Syawal share kepada saya, barulah saya akan boleh decide apa yang saya boleh bantu pada Cik Syawal. Itu nombor satu, berkenaan dengan takaful lah, insurance dah. Kedua, lepas kita dah berkenalan dah buat lepas ni, barulah saya ataupun Syawal boleh decide sama ada ni kita serasi tak untuk bekerjasama dalam inilah benda berkenaan dengan insurance dengan takaful ni Syawal dah. Okay. Saya tak perasan, saya tak tahulah Cik Syawal perasan ke tak. Kita sebenarnya bayar cukai dek kepada LHDN ni banyak. Jadi Cik Syawal, kalau hari ni saya boleh bantu Cik Syawal untuk kurangkan bayar cukai kepada LHDN, Cik Syawal pernah tak? Oh, tu nak tahu tu kalau itu apa? Boleh kat off dulu ah? Oh, tak ada. Close it door. Relax. So, gapo saya buat ni, pertama saya nak duduk side prospect. Saya mari nak membantu dia, bukan saya nak mari menjual produk dia. Lepas tu saya kata, okey, Cik Syawal, saya buat duduk Kedah. Saya terus masuk presentation tadi. Tujuan ni, okey. So, saya kata kat dia, okey Cik Syawal dah. Biasa benda ni saya lukis. Saya lukis atas kertas. Okey. Jadi, setiap daripada kita, Cik Syawal, kita ada formula yang sama je dalam hidup. Iaitu, setiap orang akan ada income. Kerja kan? So, ada gaji. So, Cik Syawal akan ada juga perbelanjaan iaitu expenses. So, gaji yang Cik Syawal dapat, tolaklah perbelanjaan bulan-bulan. Biasanya Cik Syawal akan dapat lebih, kita panggil surplus. Betul? Daripada situ Cik Syawal akan bina dua benda. Pertama, Cik Syawal beli aset. Betul? Bila kita beli aset ni, kita akan cipta liability Cik Syawal. Betul? Okay. Jadi, apabila kita ada liability dan aset, dan dalam hidup kita ni, Cik Syawal, kita ada financial disaster yang saya panggil sebagai 3D, Cik Syawal. 3D. D yang pertama iaitu adalah death, disability dan juga disease. 3D dah. Yang mana Cik Syawal, kalau berlaku benda ni, dia akan bagi kesan kepada kewangan Cik Syawal. Setuju tak? Setuju. Okey, kesan dia macam mana? Pertama adalah kepada keupayaan untuk Cik Syawal bekerja lah. Okay, saya nak tanya kepada Cik Syawal. Anda kata kalau meninggal, of course Cik Syawal tak ada dah, so tak boleh bekerja dah, betul tak? Sama juga kalau berlaku disable ataupun disease, yang mana disease ni maksud saya adalah sakit kronik. Setuju tak kalau saya kata Cik Syawal tak boleh kerja dah? Rasanya setuju, kita dah tahu. Okay. Kita tak boleh kerja, tetapi Cik Syawal, kalaulah let's say di yang death ni, okay, Cik Syawal meninggal mati dah. Okay. Of course tak ada dah kita kat dunia ni, betul tak Cik Syawal? Betul. Jadi kos untuk survival Cik Syawal tak ada dah. Tetapi kalau disable dan juga disease, Cik Syawal tak boleh kerja. Tetapi kos survival masih ada lagi dah. Sebab masih hidup kan? Okay. So, dan ketiga adalah kos perubatan.
Meninggal, mati, ada lagi tak kos untuk orang perlu bayar perubatan kita? Okay. Tetapi kalau disable dan disease, ada tak kos perubatan? Ada lagi. Ada tak? Jadi saya tahu Cik Syawal perasa ke tak, kesal apabila berlakunya disease especially dan juga disable ni lebih teruk daripada kita mati lagi. Setuju tak Cik Syawal? Setuju? So, benda ni akan bagi kesan kepada satu adalah I. Tahu tak I tu apa? Income Bila berlaku 3D tadi, income dah daripada let's say lah gaji dalam 3,000 jadi kosong. Tetapi dari segi makan, minum, tempat tinggal, pakaian, sekolah anak, nafkah isteri masih berjalan macam biasa ataupun tidak kalau berlakunya sakit ataupun disable ni Cik Awal? Okay, jadi daripada income kosong, tolak perbelanjaan dia akan jadi negatif. Setuju? Perkara pertama orang akan buat, dia akan cari ke aset. Sama ada duit dalam bank, duit dalam ASB, tabung haji, jual mah. Last kali dia terpaksa gada tanah ataupun ke rumah untuk cover income dia supaya boleh bayar perbelanjaan dia. Setuju tak Syawal? Setuju. Right. So, sekiranya berlaku benda ni pada Syed Syawal semalam, akan menjadikan benda ni satu masalah yang besar pada Syawal dan keluarga. Saya ada sok-sok ni. Sok-sok. Comel ada sok-sok tu. Boleh saya tahu tak? Cik Syawal faham tak sok-sok ni cover untuk apa sahaja sebenarnya? Dan berapa pampasan Cik Syawal ada sebenarnya? Kalau saya ingat untuk sok-sok bilik saya ni, waktu bekerja, kes-kes kemalangan dia akan ganti bayar gaji saya tu. Kalau kena jantung, sok-sok bayar tak? Jantung saya tak pasti. Saya royak dia tak bayar. So, Cik Syawal rasa selamat tak? Kalau dah jantung ni sok-sok tak bayar? Kalau kita tu kan tak selamat. So, sekiranya benda ni menyebabkan Cik Syawal selamat, sebab tu sebenarnya kita ada satu produk namanya adalah Income Protection Plan. Okay? So, turun kat bawah tadi, kalau berasa, so saya akan masuk Income Protection ni sebenarnya, kita okay. Cik Syawal, kita ada rule by pakar kewangan royak, yang mana income ni, at least kena lindungi, bukan saya royak dah, ni pakar kewangan royak, adalah 10 tahun gaji sekiranya berlakunya kematian dan 5 tahun gaji sekiranya berlakunya sama ada lumpuh ataupun hilang upaya lah. Jadi Cik Syawal, okay, let's say lah saya ambil income lebih kurang lah ni Cik Syawal lebih kurang dalam berapa? Ada dalam 2,000. Okay, 5,000 sebulan, setahun 60,000, 10 tahun 500,000. Kalau let's say 5 tahun, maksudnya 250,000. So total dua tu adalah 750,000. Pampasan kematian 500 plus dengan CI 250. Setuju Cik Syawal? Berapa lama masa Cik Syawal nak simpan duit untuk dapatkan 750,000 ya tadi? Banyak tak amount 750,000 ya tadi? Kalau hari ni saya boleh cipta aset tu dalam masa sekelip mata, Cik Syawal berminat tak? Ni masuk siasat. Cik Syawal biasa kau betul lagu tu? Tak, jom ni dengan saya cerita. Saya cerita. Saya tu nama Mr. Kai tu kau? Gora, kita Gora dah. Dah, bukan. Kalau kita buat ni adalah benda yang kita kata insya-Allah lah benda yang syariah compliant Syawal dah. Jadi untuk Cik Syawal cipta aset 750 ni sebenarnya tak banyak pun Cik Syawal kena simpan. Untuk dapat 750 ni sebenarnya CP dia adalah 10% of gaji tadi, iaitu kalau 5,000, maknanya 500 riyal sahaja Cik Syawal CP untuk dapat 750,000 riyal. Antara Cik Syawal nak CP dengan banyak-banyak sampai 750,000, which benda tu saya rasa tak logik kan. Dengan CP 500 riyal, mana Cik Syawal boleh buat? 200 kalau ni panjang jalan ni. 750,000. So, hak mana hak boleh buat? Nak nyimpan 750 kau nak nyimpan 500 riyal boleh-boleh. Hak mana Cik Syawal rasa boleh buat? Nak nyimpan 750,000 ya? Ke simpan 500 ya? Hak logik boleh buat maksud saya. Okay. Sebab tu Cik Syawal, okay, macam benda ni macam saya kata nampak comel menarik belaka dia. Cuma boleh saya tahu tak kesihatan Cik Syawal setakat ni alhamdulillah okey ke, ada apa-apa rekod kesihatan tak? Alhamdulillah okey. Jogi tak ada masalah. Boleh Alright. So lah ni alhamdulillah tak ada masalah kan.
So, kalau berdasarkan apa saya share pada Cik Syawal okay, Cik Syawal faham dah benda ni akan membantu Cik Syawal dari segi macam mana, betul? Betul. So, anda kata, kalau lah saya boleh royak, bila dapat pampasan ni, kepada siapa sebenarnya yang penting kita ambil Cik Syawal ambil benda yang saya cerita tadi? Untuk saya. Cik Syawal, lagi? Cik Syawal saja? Dengan isteri lah. Isteri lah. Isteri ada, isteri bekerja? Isteri bekerja. Anak apa ya Cik Syawal? Anak on the way. Anak on the way. Okay. Alright. So tengah ni lah, tengah expecting ni lah. Okay. Tengok proses. Oh, tengah proses. Okay, dah apa Cik Syawal? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Kita doakanlah Cik Syawal digunakan cahaya mata dah. InsyaAllah. Jadi, kenapa penting Cik Syawal kata untuk melindungi anak dengan isteri tadi? Sebab ialah untuk nafkah dia. Lepas tu apa ni? Komitmen apa semua tu Okay. saya juga. Faham? So ni Cik Syawal, kalaulah anda kata Cik Syawal ni tak buat gapo saya royak tadi dan esok na'udzubillah berlakunya benda yang saya cerita tadi, setuju tak kalau saya kata isteri Cik Syawal dan Cik Syawal sendiri akan susah? Setuju tak? Setuju? So bermaksud Cik Syawal kena buat hari ni dengan saya dia untuk mengelakkan esok susah, setuju tak? Tapi kita tanya bini dulu. Oh. GTB kau ni? Apa? So bermaksud setuju tak saya kata? Maksudnya kalau let's say kita nak make sure esok tak susah, Cik Syawal kena buat hari ni lah, betul? Setuju so Cik Syawal isi dulu maklumat ni bagi kepada saya. Sebab saya faham, Cik Syawal nak tanya bini. Di side saya pun macam saya kata, tak seminta Cik Syawal nak saya boleh bagi. So saya ambil masa saya, Cik Syawal ambil masa Cik Syawal, isi dulu maklumat ni, saya check dengan saya punya company, kelayakan Cik Syawal boleh check dengan bini sama ada nak bagi ke tak. Fair ke tak? Fair. Isi maklumat ni boleh Boleh. Close.